kelebihan yang seterusnya, besok di akhirat orang-orang yang bertarekat ini, yang banyak zikir ni, digolongkan oleh Allah dalam golongan muqarrabun. Ayat 10 ke ayat 11 surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiqun as-sabiqun. Saya dah terangkan pandangan ulama tafsir, pandangan ulama tasawuf, makna as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun ialah bermaksud orang-orang lelaki dan perempuan mukmin yang membanyakkan zikrullah. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah golongan muqarrabun. Jadi antara perkara penting yang akan dapat dicapai oleh golongan orang-orang yang bertekad di akhirat nanti, mereka akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan muqarrabun. Kerana Allah telah tegaskan kalau kita nak dipilih oleh Allah, dimasukkan dalam golongan muqarrabun, mestilah kita banyak zikir. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Surganya pun tahu. Di mana tempatnya? Jannatun na'im. Sullatun minal awwalin, ramai bilangan mereka di zaman awal Islam. Wa qalilun minal akhirin, sangat sikit bilangan mereka di zaman akhir Islam. Seperti zaman kita ni sangat sikit. Karena akhir zaman orang dah tak peduli dengan zikir. Karena salah fikir. Salah mengambil kesimpulan. Antaranya itulah. Kalau zikir ni baik betul, tentulah Allah dah letakkan dalam menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Rukun Islam 5 tak ada pun. Rukun Islam yang 5, yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua solat fardu 5 waktu, yang ketiga puasa bulan Ramadan, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji. Tak ada apa zikir. Ini orang yang tertipu. Semua rukun Islam yang 5 ni boleh jadi sempurna apabila seseorang itu sentiasa berzikir, lalu derajatnya ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ihsan, menjadi seorang muhsin. Kerana seorang muhsin lah yang bila beramal, amalannya akan mencapai derajat ahsanu amalah. Dalam Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqullaha. Saya lupa ayat ni. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu muslim. Ini syarat yang minima. Allah Ta'ala mengharap manusia jangan mati kecuali sekurang-kurangnya muslim. Tapi yang terbaik lagi mukmin. Yang terbaik sangat muhsin. Di bawah muslim apa dia? Ghairul muslim, kafir. Kita kan untung dia. Jadi dipandang daripada sudut tadi muslim, muslimin, mukminin, muhsinin.
orang tarekat ni ada harapan besar. Ya. Untuk dikurniakan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah dalam golongan muhsinin, di akhirat nanti dimasukkan oleh Allah dalam golongan muqarrabun.